Bismillah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hakimi bin Muhammad Noh, bernombor metrik XX220495 HPI-HS04, mengikuti kursus teknologi multimedia kreatif. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. Definisi puasa. Puasa bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hukum dan dalil. Puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi semua umat Islam yang cukup syarat. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alah, esok kan puasa. Jadi mari kita niat berpuasa esok. Niat puasa. Nawaitu sawma wadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Irfan, kau tak puasa ke? Puasalah. Kau tahu tak perkara yang membatalkan puasa? Tak. Apa perkara yang membatalkan puasa? Okey, mari aku ceritakan. Antara perkara yang membatalkan puasa ialah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, serta perkara-perkara yang membatalkan seperti haid. Faham. Kalau tak sengaja tak apa. Kelebihan berpuasa. Puasa bukan sahaja mengajar kita menahan lapar dan dahaga, tapi juga melatih diri menjadi sabar, menjaga lidah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jom kita manfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin. Rebut pahala dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Selamat mengulang kaji.